kedai jual itik salam, daging salam, bau rumah. Terjah hidden gem di Kota Baru. Bila jumpa kedai jual daging salah, bau rumah. Ngomong geng dia. Mak dia betul-betul di sebelah gedung. Dapur 277. Saya leping. Bak apa ya 277? Bak alamat rumah ni. Sini kedai ni ramai orang bumbung melepok. Dia tahir dah. Duk. Assalamualaikum. Nak tanya kak kau jual itik salam? Ya, saya. Mula rumah kak klasik mula. Yalah. Kak ni lah ni gapa ada hak sedap sini. Itik salam. Itik salam. Ni mong geng dia. Ni Oh, Kelantan makan. tidur. Jadi weh. Itik salam ni gula ni bukan nampak gula Kelantan ni dak. Nampak ala-ala macam orang panggil Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kan. Daging salai. Tu dia. Kita salah dulu lah, bakar. Lepas tu potong kita ni. buat. Sebab orang Kelantan ramai hak beli daging salai ni. Dia buka lama. Tengok kalau minyak tu. Oh, minyak tak ada panas lagi. Ni air kapur. Ini ayam kampung. Konon-konon kita hujan malah masuk pakai macam jangan hujan. Bawa rumah ni ada buai-buai, ada wokah. Lene sangat view dia. Oh, kita duduk bertanggung. Rezeki Kak Soli hari ni tahu. Masa Abela duduk tengah buat live. Oi Allah lu. So nak dalam Kelantan, Abela tak ambil payment pun. Kita mari makan ni bayar. Lepeng gapo ni hak ni ni? Ni lepeng gandum. Sambal bilis. Sambal bilis. Ya. Lepeng dengan pelayar, so klasik. Kalau buat di rumah kena cari pelayar lah ni. Yalah. Comel. So you guys mari tu jangan naling lah. Siapa-siapa nampak gedung dulu. Tak apa. Masuklah dulu. Jadi macam daging acak. Saya asal. Boleh? Saya itik terbel lah bila ni. Dia Tengok hari ni pakai t-shirt. Tengok Ini tak kedai ada. ketiga dah kita Ni kedai hari ni. ketiga dah hari ni. Tahu kata gemuk marah. Tapi tak usin dalam ni dia. Dah tak usi dah. Sebabnya apa? Kan macam Bella lah kata, apa bila kau ke ni? Sebabnya kita ada goni lah. Saya tak makan produk dia. Saya dia makan produk dia. Tapi Saya makan produk berkesan. saya. Tapi berkesan. You kan tengoklah anak 7 pun tapi body maintain. Inilah rasa dia. Umur kat 50. Umur dekat 50 dah. Sebabnya ni bila orang panggil usus kita sihat. Usus kita sihat, dia naik aura ke muka. Kita ada itik. Itik. Itik salai, daging salai, Air kampung. air kampung dengan ikan bekok. Ikan bekok. Saya kita orang tak ada nasi hari ni. Sebab kita orang nak ngatas lauk ni kedai ketiga dah. Kita makan leping. Ada Makan rumah pak kita. Menurut kata Mak, ada gosip tak pagi ini? Gitu. Dia leping biasa lah. Tapi makan dengan sambal ikan bilis. Apa ya? Oh, ni kau dalam TikTok viral tu, kau berlari-lari. Jemput sini. Tapi dia lebih kepada kuning. Kuning? Lebih kepada kuning. Kuning dan tetap ni kuning. Oh ye. Dia lebih kepada masing. Dak dia rasa macam leping orang tua-tua. Dia rasa kapur sikit. Ya. Lepas tu dia punya sambal ikan bilis ni masing bukan manis Kelantan dah. Memang Masuklah dengan ni lepeng masuklah. kalau saya nak gula sikit. Apa ni? Oh. Buat apa? Ulam asam pecek. Kamu tahu? Kabu pau, ulas asam pecek pun ada Ulas asam juga. pecek. Kamu ada saka. Ada sako. Mata pun tak boleh makan air kapur. Tak besok makan air bandar je. Kalau aku tak ada air kapur, pun tahu dah air kapur. Tahu Terah sebab dia makan. kurus kering. Terah makan. Kita makan sayap lah dah. Air kapur dah. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuh makan. Makan kan? Air kapur sedap lagi. Ya. Ya, air kapur ni dia banyak isi, banyak ni otot. Dia macam pejas sikit. Pejal. Tu lah. Sedap. Dia macam air nasi air Thailand tu. Sedap. Sedap lah ya. Lepas je goreng tu. Kalau ada sambal belacan. Nasi ringgit. Oh, jadi. Makan gani pula. Kita makan ngatas lah. Saya nak mari makan nasi. Dia kena peruh dulu lah. Peruh dulu. Okey. Tapi bau ni sedap. Punya menusuk kalbu. Dia pergi lama sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tak masin pun? Ya. Half-half. Tak masing pun. Tak masin. Tak masing sangat. Dia Ya. manja. Dia rendah air dah. Bau smoky. Asap kayu. Asap kayu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita molek mari tengok dia buat duk. Tanya semut daging tu deh. Dah sedap makan dengan leping. Lagi sedap. Yo, masuk molek. Leping makan dengan daging salam. Pertama kali di Kelantan. Sedap. Kau si sudu bini orang ni. Sedap bayar dia manis-manis lemuk tu. Biasanya kalau daging salam orang buat ni masin saja. Lepas tu dia rasa kayu kan? Ha. Ni tak. Smoky dia tak kuat sangat. Smoky dia tu rasa macam klasik sangat. Sedap. Tapi daging dia memang betul-betul manis rasa daging. Daging tu daging kapung. Tu biasa. Itik besar sayap dia tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Itik. Sayap dragon. Rasa macam ayam capung dengan daging. Ya, Dia ada rasa dia rasa macam kedagian tu ada juga sih. Dia boleh pergi jauh. Kalau dia kekal resipi ni. Yes, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap apa ya? Mok-mok gitu ikan tangan dia. Ya. Rasa tangan tak. mak. Ikan rasa ikan dia. Asal pecek ada cara yang nak makan nak tunjuk dia. Cara makan asal Cara dia. pecek. Ambil ke pecek.
Semua ni. Biasa dia bagi telur. So rebus. Oh. Dia makan orang Kedah. Ni air ke apa dia tadi? Air asam Jawa. Asam Jawa. Bukan budu kan? Dia macam rasa budu. Sebab kita guna ikan rebus kan. Oh, dia guna ikan rebus. Pucuk paku. Dia rebusnya goreng. Ni celor dulu Dia rasa nyo panggang. Biasanya orang tak rebus nyo panggang. Macam nyo panggang serun ke Ha, apa ha. panggil? Krisik. Kerisik. Ha. Sedap ah. Dia semua menu yang kita orang makan dekat dapur 277 di Keladi. Nak bila terjah kedai awak, semasa bila awak live, masuk terjah. Syadara series, you guys boleh dapat Perisa coffee, Perisa coklat ataupun strawberry ni untuk detox kita. Gapo pernah ni? Ni dia ada probiotics. Ni boleh minum sejuk ataupun panas. Semua flavor mu sedap. Sebab mata aku tu aku beli kat detox shop mu tu sedap. Sedap kan? Kalau kita makan-makan ni, maksudnya dia tak jadi lemak sayang. Dia tak jadi lemak. Rahsia Abela maintain gini, rahsia Syah nak tuju maintain ni apa lagi ni? Aku maintain jogging. Mu maintain ni juga ni. Tapi saya minum je sekali-sekala. Tanya saya tak ada makan di rumah Saya suka minum dia sebab dia jadi teh lapar. Saya awak mari ke Cameron Street Cafe, pani ada iklan Cameron Street Cafe dengan Bang Kerai. Mana lalu Kuala Kerai, singgahlah Cameron Street Cafe. Kita ada menu udang galuh, udang bakar, menu Cameron, strawberry dessert. Memang tak ada kedai gitu di Kelantan. Hanya di Cameron Street. Cameron Street sahaja. Lepas tu Bang Kerai kita main menu makan udang galuh tepi tasik. Dalam dua. InsyaAllah ni akan keluar ke dalam 3 kita ni kita berlalu. Cak kuih tiaw, udah tasik. Ni tak jual lah sini lah. Kena mai sini. Kena mai sini. Dapur 277 sini. Guna 3 benda guna support. Dapur 277, Syadara HQ dengan Cameron Street dengan Bang Kerai. 4 benda guna support. Baik, Assalamualaikum. Berita baik si awak. Cameron Street hari ni ada ikan bakar. Ikan bakar kita pula kita bukan bakar tawar dok. Kita bakar sekali dengan repah-repah dia. Bila si awak kalau si awak tak cicoh nyicah dia apa si awak boleh rasa dah. Manis masin. Si awak boleh rasa dah semua tu. Kalau nak sedap lagi awak kena cicoh lah nyicah dia hak kita bui tu. So kalau si awak nak makan ikan bakar ni si awak boleh mai di Cameron Street Cafe Kuala Kerai. So lagi untuk menu ikan bakar ni kita buka kita ada pukul 12 tengah hari sampai tutup sampai gelap lah. Si awak nu tengok parking awak. Dah lagi tak nak ngapai parking nu. Parking luar litau lah Pakat mari lah belakang ni. Banyak dah menu ni. Abella tak cakap nak perah dah otak dia. Nak waktu buat menu gapo. Kita tahu ni lepas ikan bakar si awak tekor menu gapo pula.